Staf-staf dapat berinteraksi sesama sendiri, memahami staf-staf itu sendiri, dan mereka dapat bekerjasama dengan baiklah untuk melaksanakan tugasan. Nama saya Guru Muhammad Sani bin Mahmud. Posisi saya ialah pengarah urusan syarikat Liberty Consult Sdn Bhd. Okey, baik. Ini dengan melalui modul-modul yang diperkenalkan, staf-staf dapat berinteraksi sesama sendiri, memahami staf-staf itu sendiri, dan mereka dapat bekerjasama dengan baiklah untuk melaksanakan tugasan. Saya dapati staf saya lebih mesra antara satu dengan lain, dan nampak ada kerjasama yang baik di antara mereka, dan saya harap mereka dapat memberi kerjasama dan khidmat yang lebih baiklah selepas ini. Ialah aktiviti di bahagian luar, di mana kita staf-staf semua bekerjasama untuk mendapatkan clue-clue yang telah diberikan. Harapan saya ialah setelah kami semua pulang ke pejabat, keadaan di pejabat, suasana kerja tu lebih harmoni, dan staf-staf lebih tolong-menolong antara satu sama yang dengan lain, dan dapat mengeluarkan melaksanakan kerja dengan lebih baik lagi. Saya bagi 8. Sebab cara kendalian yang dilaksanakan oleh Cik Iskandar dan tim-tim sangat interaktif, membuatkan semua peserta memberi perhatian yang penuh dan memberi kerjasama yang baik.